kat depan ni, ini adalah GoPro Max 360 360 yang terbaru. So hari ni kita nak bawa dia ke jalan yang benar, balancer macam tu lah, lebih kurang penyakit keturunan daripada RS lagi. Kita tak dapat nak test top speed sebab kereta terlalu banyak guys. Aku tahu sebab apa slow. Sebab dia bawa orang rumah ni. Gear 6 pun still lagi rasa dia punya torque tu. Itu yang menarik tu kalau Honda RSX ni. Ini kita dapat test bukit, turun bukit, naik bukit kan. Itu best tu. So far power dia okey lah, bagi aku puas hati lah. Okay geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So untuk video kali ni, ini dia geng. Kat depan nampak ni ada sebuah kapcai daripada Honda, iaitu RSX Winner yang terbaru 2025. Okay, so alhamdulillah kita dapat peluang untuk test motosikal kapcai ni yang terbaru ni. Best ke tak best? Untuk video kali ni aku nak bawa kita solo ride ke Genting lalu Uluyam. Itu aku punya planning lah. Okay, so let's go. Jadi ramai yang tanya aku, bang pakai kamera apa, mic apa kan. So untuk setup kali ni, video kali ni aku pakai yang dekat ni. Ini adalah GoPro Hero 9. So mic biasa je RM10. Dan kat depan ni ini adalah GoPro Max 360 360 yang terbaru baru saja relaunch hari tu. Dia datang sedikit ada improvement lah. Woi, bising lah daripada segi dia punya teknikal je lah. Dia bukan daripada segi software, semua sama je. So hari ni kita nak test GoPro Max ni function tak function. Okay geng, so untuk video kali ni aku just nak menceritakan mengenai aku punya first ride impression lah. Hari tu kita dah buat dah video pasal test ride Honda RSX Winner ni dekat track. So kita dah test dekat track, memang nimble. Dia punya slipper clutch dia memang mantap cuy. So hari ni kita nak bawa dia ke jalan yang benar iaitu jalan yang orang kata jalan yang sebenar lah kan. Hari tu dalam track, dalam track jalan lain. So hari ni jalan yang orang kata jalan yang dipakai lah oleh netizen. So untuk video ni aku nak share tu je lah, first ride impression aku. Lepas tu apa feel bawa RSX baru ni, ngam ke tak ngam. Sebab ada ramai juga yang tanya aku, terutamanya owner-owner RSX yang dah pernah pakai RS ataupun RSX lah. Ada buat tanya ngam ke tak ngam, enjin okey tak okey, nak ada vibrate ke tak. So far aku rasa aku dah 3 hari dah pakai motor ni. Bagi aku tak ada masalah kan. Bagi aku tak ada masalah. Enjin dia lembut, soft. Lepas tu dia punya clutch lah, clutch bila drop gear tu ambil corner kan, memang smooth. Dan dia punya enjin pun ada tuning lain sikit. Ini dia yang dikatakan oleh Honda lah masa launching hari tu. So far aku pun pernah bawa RSX lama pun aku dah pernah review sebelum ni. So far aku rasa lain sedikit lah. Dia tak banyak beza sangat pun, tapi ada perbezaan lah. Kalau bawa tu dia ada sedikit perbezaan lah. Kalau kita buka throttle tu, nampak dia memang dia memang pergi lah. Kita try tengok gear 5 mantap tak mantap. Hari tu aku dapat 136 dekat Max. 136 tu 136 macam tu, 137. Itu dah cut off lah, dia dah tenang. Aku rasa kalau turun sprocket lagi okey ke. So yang mana masih lagi berminat dengan RSX ni, aku boleh sarankan untuk belilah kan. Sebab aku rasa Honda dah buat dah dia punya kelainan sedikit daripada enjin yang lama. So far aku rasa aku tak pernah dengar lagi lah isu dekat RSX yang baru ni. Sebab masalah selalunya kalau RSX owner RS ataupun RSX ni, dia akan komplain balancer lah, macam tu lah, lebih kurang penyakit keturunan daripada RS lagi. Tapi untuk yang baru ni aku belum dengar lagi lah. Tapi kalau hampa ada dengar pasal RSX baru ni ada isu dengan enjin, cuba berkomen dekat bawah. At least kita boleh kongsi lah. So far aku tak pernah lagi lah dengar dekat TikTok ke, dekat IG ke kan, dekat Facebook aku tak pernah dengar lagi lah. Ataupun mungkin motosikal ni masih lagi baru, mileage pun tak sampai lagi 30,000. Ada yang tak sampai lagi ke, aku tak sure lah yang tu. Lagi dekat Max kita test top speed tengok. Dapat ke tak dapat. Ok, kita tarik gear 4.
Hui, laju. Laju di situ Mini Cooper. Tu tak boleh test. Laju sangat. Kita tak dapat nak test top speed sebab kereta terlalu banyak guys. Kereta terlalu banyak. Sebagian tadi 2 lorong, tiba-tiba jadi 3 lorong. Dia hilang hantu lah. Tapi aku nak cakap yang nak dapat 3 tadi tu senang-senang lah. Tak ada masalah pun. Untuk berat aku 110 kg boleh dapat 1.3. Not bad lah kan. Kalau turun spoket lagi boleh lajak lagi untuk main highway. Bagus. So kita lalu SPE, highway yang agak tinggi tu. Sebelum ni kita lalu malam kan. Ni kita lalu siang pula. Tengok macam mana. Dapat 1.3 relax. Drop the gear, nampak smooth. Drop gear, taking a corner. Oh smooth. Memang mantap coy. Selamba ambil corner. Cuaca yang baik hari ni, alhamdulillah. Dia pagi-pagi dia hujan. Ni dia dah tengah hari dia panas betul lah. So changing of plan. Aku rasa macam nak naik ikut Genting Sempah, ikut Karak. Kita turun ikut Ulu Yam. Macam okay. Selalu kalau kita naik Ulu Yam turun Genting. Kali ni kita tukar sikit lah kan. Naik ikut Genting, turun Ulu Yam. Saya suka motor skuter abang zone test So minyak dah 3 bar ya. Aku rasa cukup je kot kan. So far okay lah. Aku puas hati lah dengan minyak dia. Tak, kalau aku bawa laju apa kan, minyak dia okey-okey lah. Dia tak ada kuat sangat. Aku tahu sebab apa slow. Sebab dia bawa orang rumah ni. Kalau dia bawa solo, mananya slow macam tu. Lawak gurau-gurau bang Nombor pelik lawa lah bawah. Mantap. So kita ada dekat BHP, dah ambil gambar Zat. Lepas tu kita akan gerak ke naik Genting dan turun Ulu Yam. Kita tak ada tujuan pun. Aku just nak test Honda RSX ni. Dia persegi dia punya tayar depan dan belakang. Lepas tu dia punya brake memang padu lah, ABS. Lepas tu dengan dia punya suspension lah. Okay, dekat bahagian depan tak ada masalah. Dekat bahagian belakang ni agak lembut sikit lah. Tapi bagi aku okay lah. So jom, tanpa membuang masa, marilah kita naik atas. Bismillah. Braking padu.
Mantap. Walaupun dia G6, tapi aku dapat keep up lagi lah dengan dia punya throttle ni. Dapat lagi power sikit lah dekat aku. So aku macam, wah menarik lah kan. Dia tak lost power lah. Dia tak adalah terus macam oh lemah darab. G6 pun still lagi rasa dia punya torque tu. Itu yang menarik tu kalau Honda RSX ni. Ya. So right, kali ni kita santai-santai ya. Aku je nak rasa dia punya suspension dengan tayar ni okey ke tak okey. Sebab dalam track for sure track dia punya jalan lain kan. Untuk jalan biasa macam ni lain dia punya kondisi jalan tu. Ini kita dapat test bukit, turun bukit, naik bukit kan. Itu best tu. So far power dia okey lah. Bagi aku puas hati lah. Untuk sebuah 150 not bad. Karak is always a karak guys. Masih lagi G6. Naik bukit, turun bukit tak ada masalah, no problem. Kita tukar ke G5 tengok. Dia mengerang tak? Dia semestinya more power lah. Tapi dia punya mengerang tu boleh tahan lah. Kalau kita maintain G5 kan. Tapi sedap lah dia boleh tarik. Gambar. Malangnya hari ni tiada fotografer lah. Masuk G5 balik. Nampak? Still lagi boleh potong lori. Potong sekali lagi. Mantap. Ya, itu dia power dia. Menarik. Corner dulu. Drop dia gear. Aku memang suka betul drop dia ni. Slipper class dia memang mantap. Kejap lagi dekat Uluyan baru kita dapat test lah dia punya slipper class ni. Sebab ini dia corner panjang-panjang. So kita tak dapat main drop gear kan. Mantap. Cun Cina. Stabil. Apaan ni? Tiba-tiba slow ni. Kenapa? Ini kenapa aku baru enjoy bosku. Buat jalan ke apa ni? Macam buat jalan. Iyalah tu. Okay, so Genting Sampah. Oi, G5 tak lepas. Kena main G4. Tapi selalu Genting aku main G2, G3 lah. Kita tengok macam mana. Adakah dia masih apa tu? Pokok tumbang lah guys. Asyaram asyajuk